Pembedahan Lily ditangguh lagi kerana keadaan dirinya yang belum bersedia. Tekanan darahnya masih tinggi dan berisiko jika pembedahan masih mahu dijalankan. Doktor tangguh operation sebab tekanan darah saya tak cantik, tinggi sangat. Jadi doktor bagi saya ubat darah tinggi dan kena pantau hari-hari. Lagipun saya demam, Kak Beda. Memang tak boleh buat. Habis tu bila boleh operate ni? Tangguh lagi sebulan. Tu pun bergantung pada tahap kesihatan saya. Apa kata kita cuba hospital swasta pula? Mungkin boleh cepatkan operation. Abang akan guna duit insurans tu untuk bayar. Bila dapatnya? Tak dengar khabar pun kan? InsyaAllah tak lama lagi. Saya tak nak bergaduh dengan isteri awak tu. Saya masuk bilik dulu, Kak Beda. Datuk Orchid sedang berusaha menjejaki anaknya Lily. Dia mengupah penyiasat persendirian. Orang yang pertama boleh dipercayai, tapi orang yang kedua sememangnya Datuk Orchid sedang dipergunakan olehnya demi keuntungan berlipat ganda. Lokasi rumah dah dikesan. Tapi sayang, anak Datin dah tak ada kat rumah tu. Dah tak ada? Kenapa? Katanya selalu bergaduh dengan suaminya, buli dan dera suaminya. Dan dengan jiran-jiran pun selalu bergaduh. Buat bisnes yang lemak, tapi bila orang lain jual juga, dia akan santai orang tu. Astaghfirullahalazim. Betul ke ni, John? Itulah yang dicerita oleh jirannya tu, Datin. Semua details ada dalam dokumen tu. Berapa awak charge? Saya ni mahal, Puan. Berapa? Macam ni lah. Saya tak suka ambil kesempatan. Saya suka orang tengok dulu kerja saya. Lepas tu, kita bincang pasal payment. No problem. Saya bagi awak 3 hari. 2 hari. Deal. Deal. Sandiwara ataupun Humaira benar-benar sayangkan Budin. Budin dan Rafiq sedang persoalkan tentang isi hatinya. Jika benar Humaira menipu, maka dua hati sedang berperang dengan kemarahan jiwa. Tak salah mencuba kan? Saya takut kalau kasih itu hanya berpura je, Pak. Lebih hebat luka dia nanti. Ya. Saya rasa bersalah lah dekat Budin. Lagipun apa yang kita buat ni berdosa. I masih lagi isteri orang. Humaira dah break dengan Fik. What? Kenapa tiba-tiba? Dia kata dia tak nak buat dosa. Dia nak terima je Budin tu. No. She's lying. Mami yakin Humaira terpaksa je buat macam tu. Saya minta maaf. Lepas ni saya akan cuba jadi lebih romantik. Okey. Tapi lepas waktu kerja. Okey. Okay. I tahu you kecewa, Fik. Tapi I tak mampu buat apa-apa. Tolonglah. I sanggup jumpa family you. I sanggup jumpa Budin. I tak nak hilang you. I tak sanggup hilang you. Anggap je lah kita ni tak ada jodoh. Apa yang akan berlaku pada minggu yang ke-9? Yang pertama, Datuk Orchid akhirnya dapat menjejaki di mana Lily berada. Dengan bantuan Razak yang sedang menyamar sebagai penyiasat, akhirnya Razak memberitahu lokasi tempat tinggal Lily bersama Amar. Yang kedua, Rafiq dan Dr. Afifah sedang bersedih kerana tidak dapat memiliki cinta hati masing-masing, iaitu Humaira dan Budin. Yang ketiga, Puan Sri Zabeda sentiasa mencari jalan bagi menyatukan semula Rafiq dan Humaira. Jika benar Humaira sedang memainkan anaknya, dia tidak akan berdiam diri dan menjalankan rancangan bagi menghancurkan rumah tangga Humaira dan Budin.
Buah mangga dikerat-kerat. Makan gelojoh, tolonglah jangan. Ujian cinta sangatlah berat. Tabah hadapi segala apa jua di tangan. Kenapa kau cuba bomokkan bakal menantu aku? Tak apa, awak boleh keluar. Engkau ni jahat. Ha? Engkau lah lelaki baik. Kononnya. Ha? Yang bertopeng baik, bertopeng alim. Di hati tu, Masya Allah, jahatnya engkau. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Buka Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.